Allah bagi tahu dalam ayat tu, sabiqu ila maghfiratin. Dan berlumba-lumbalah kepada maghfirah. Maghfirah ni keampunan Allah. Kenapa Allah perintah kita berlumba-lumba kepada keampunan Allah? Kenapa Allah tak perintah kita berlumba-lumba kepada syurga? Sebab syarat nak masuk syurga, kita perlu dapatkan keampunan Allah. Kita ni manusia, Nabi sebut kullu bani adam khata'. Sesungguhnya manusia ni semuanya melakukan kesalahan. Tapi Nabi bagi tahu wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang buat dosa ni adalah yang bertaubat. Jadi nak bertaubat ni kita perlu dapatkan keampunan Allah, maghfirah Allah. Jadi dengan maghfirah ni lah kita akan menuju ke syurga Allah. Tapi tak cukup dengan maghfirah. Maghfirah ni tujuan dia untuk kita dapatkan rahmat Allah. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi daripada maghfirah ke rahmat. Rahmat baru masuk syurga. Pahala tak cukup. Cuba kita bayangkan, contohlah kalau kita punya amalan tu, kita solat 50 tahun tanpa henti. Agak-agak cukup tak 50 tahun solat kita tu, kita mengaji 50 tahun tu untuk duduk kat syurga tu kekal. Kalau ikut logik, 50 tahun kita ibadah, 50 tahun je lah kat syurga. Tapi disebabkan rahmat Allah, kita duduk kat syurga Allah ni kekal selamanya.